Korang tahu tak, ada burung yang warna dia diperbuat daripada logam tembaga? Kenalkan Red-Crested Turaco, burung kebangsaan negara Angola yang sangat eksotik. Kalau korang tengok burung lain, warna biru atau hijau dorang biasanya adalah ilusi cahaya. Tapi burung Turaco ni berbeza. Dia adalah satu-satunya haiwan di dunia yang menghasilkan pigmen warna hijau dan merah yang sebenar secara kimia dalam badan dia sendiri. Warna merah pada jambul dan sayap dia dipanggil turasin, manakala warna hijau pada badan dia dipanggil turacoverdin. Kedua-dua warna ni mengandungi unsur logam tembaga yang tinggi. Fakta paling gila, warna ni sangat pekat sampaikan kalau burung ni mandi masa hujan lebat, warna merah kat sayap dia boleh luntur sedikit dan mewarnakan air hujan tu jadi merah. Dia hidup di dalam hutan dan kawasan pokok renit di Angola dengan paruh kuning dan mahkota merah yang sentiasa pacak. Burung ni nampak macam bangsawan dalam dunia unggas. Warna asli dari logam tembaga. Korang rasa warna ni boleh buat cat kereta tak? Jangan lupa like, komen dan share.